Apa modifikasi yang boleh dibuat, yang tak boleh dibuat, yang akan membatalkan waranti? Setiap syarikat ada dia punya definasi yang berbeza untuk soalan ni. Let's say warranty saya berkaitan dengan enjin sekarang, tapi yang saya tukar ialah lampu aja. Sepatutnya lah lampu tu tak kena mengena dengan enjin tu. Tapi ada juga syarikat yang saya tahu dia akan kata void is void. Apa alasan yang diberikan oleh syarikat tu? Dia balik pada kontrak je lah. Ikut kontrak je. Dan saya pernah nampak dulu masa zaman Proton tu, kita ada jumpa kereta yang mana benda tu cause a problem, tapi kita tak sangka problem tu cause actually by the modification of the fog lamp. Fog lamp modification caused the problem to the ECU. Somehow there is a leakage current that going back to the ECU and short the ECU. Benda yang dia macam very far tau. Engine control unit dengan lampu. So pedoman kepada mereka yang suka modify lampu ni, fikir 2 kali. Warranty void. Warranty boleh void untuk enjin.